Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini kita nak masuk topik seterusnya iaitu amalan dan langkah keselamatan pemasangan peralatan telekomunikasi. So bila kita sebut telekomunikasi, so dalam kepala kamu mesti fikir pasal internet, wifi, kabel fiber kan. Tapi tahu tak? Kalau salah pasang, kita boleh kena renjeta elektrik ataupun boleh jatuh bangunan. So, jadi hari ini saya nak ajar cara kerja yang selamat dan profesional. Apa itu aras rendah? Two column till text. Dalam slide ni ada istilah aras rendah. So, kamu perlu selalu keliru. Ingat aras rendah ni bermaksud barang murah ataupun tak bagus. Bukan. Dalam bidang telekomunikasi ni, aras rendah ataupun voltan rendah bermaksud sistem komunikasi yang pakai elektrik kecil atau yang sangat, iaitu di bawah 50 volt. Voltan ni memang tak sekuat elektrik soket dinding di rumah kita 240 volt, tapi kita tetap kena berhati-hati. So, cuba tengok bahagian kanan slide. Ada 4 peralatan utama yang kamu wajib kenal. Yang pertama adalah kita kena kenal kabel Cat6. So, ini adalah kabel internet biasa yang berwarna biru ataupun kabel yang selalu cucuk belakang komputer. Yang kedua adalah kabel gentian optik iaitu fiber. Yang ni pakai kaca halus kat dalam dia untuk hantar internet laju gila dalam Wi-Fi rumah kamu. So, yang ketiga adalah router dan switch. Router ni macam polis trafik. So, dia akan arahkan internet pergi ke komputer mana ataupun ke telefon mana. Yang keempat adalah patch panel. So, ini adalah tempat susun parking kabel dekat dalam kabinet server supaya tak berserabut macam mi goreng. So, adalah lagi mudahnya kita bandingkan kabel data dengan pipe air. Kabel Cat6 ni pipe air kecil biasa. Kabel gentian optik pipe bomba laju. Router ni adalah kepala pipe yang agihkan air. So, ini adalah analogi mudah dia. Langkah mudah pasang kabel iaitu timeline. So, sekarang kita nak tengok macam mana cara nak pasang kabel dengan betul ikut langkah-langkah industri. So, ada 4 langkah mudah. Langkah yang pertama, kita kena rancang. Sebelum tarik kabel, kita kena lukis pelan dulu. Jangan main redah sahaja. Kita kena rancang lalu dekat mana yang selamat. Paling penting jangan lalu dekat sangat dengan kabel elektrik besar. Langkah yang kedua adalah sediakan laluan. Kita pasang pelindung dahulu. Kita pasang casing plastik, trunking, pipe putih conduit ataupun besi talam kabel tray dekat dinding iaitu ceiling. Langkah yang ketiga adalah tarik kabel. Masa tarik, tolong jangan tarik kasar sangat sampai kabel tu kemek ataupun lipat tajam. Bend radius. Kalau kabel patah kat dalam, isyarat internet tak boleh lalu. Langkah yang keempat adalah sambung dan uji. Hujung kabel kita sambung pakai alat khas. Lepas tu kita uji guna kabel tester untuk tengok lampu hijau menyala semua ataupun tidak. Kalau kita nak pasang kabel, kita kena tarik dulu ke ataupun pasang trunking dulu. So, 3 alat utama kerja kabel. Tile, text with icon. Seterusnya kita kena kenal dengan 3 sahabat baik kita dalam kerja kabel ni. Peralatan ni kalau masuk bengkel, kamu wajib tahu nama dia. Yang pertama adalah crimping tool. So, alat ni rupa dia macam pelaya tebal. Fungsi dia untuk kepit kepala RJ45 dekat hujung kabel tembaga supaya pin emas dia gigit wire tu dengan kemas. Yang kedua adalah punch down tool. Rupa dia macam pen pemutar skru yang ada spring. Kita guna alat ni untuk tekan wire kecil-kecil masuk ke dalam lubang soket, dinding ataupun patch panel. So, bila kita tekan, dia akan bunyi klik dan potong wire lebihan secara automatik. Yang ketiga adalah kabel tester.
Ini alat penguji. Dia ada 2 kotak yang ada lampu LED nombor 1 sampai 8. Kalau lampu menyala selari berpasangan daripada atas sampai bawah, maknanya sambungan korang cemerlang. Okey, itu je. Piawaian dan standard industri table. So mesti kamu tanyalah kenapa kena susahkan diri nak kena ikut kod-kod pelik macam ANSI, IEC ni. So bayangkan kalau jalan raya tak ada undang-undang, orang ni nak bawa belah kiri, orang tu nak bawa belah kanan, apa yang akan jadi? Kemalangan kan? Sama juga dengan kabel telekomunikasi, kita kena ikut standard industri. ANSI ataupun TIA 5 dan 8. So ini adalah standard bapa kepada kabel tembaga. So dia yang tetapkan macam mana nak susun wire warna putih oranye, putih hijau, supaya kalau orang lain datang baiki dia tahu susunan yang sama. ITUT/IEC. So ini adalah standard untuk kabel gentian optik, iaitu fiber. MSIEC 60364. Standard Keselamatan Elektrik Malaysia. Fokus dia untuk pastikan sistem pembumian grounding dibuat dengan betul supaya kalau kilat sambar, arus elektrik lari pergi bumi, bukan ke badan kita. OSHA ISO 45001, Undang-Undang Keselamatan Pekerja. So ini yang paksa kita pakai topi keselamatan, kasut dan juga buat kerja ikut cara selamat. So bandingkan ANSI ataupun TIA 5 dan 8 dengan susunan warna lampu isyarat merah ke atas, hijau kuning tengah, hijau bawah. Semua negara guna benda yang sama supaya tiada kemalangan. So kita ingatlah ANSI ni adalah untuk susun kabel warna kabel data. MSIEC adalah Elektrik Malaysia. OSHA ni adalah keselamatan pekerja. Kenali bahaya elektrik, style bullet point. Kita nak kesan punca bahaya elektrik di tapak kerja, iaitu renjatan, kebakaran, AMI dan petanda awal. So tolong beri perhatian lebih dekat slide ni. Saya nak warnakan merah sebab ini melibatkan nyawa kamu semua. Walaupun kita kerja aras voltaj rendah, kita tetap bekerja dalam kawasan yang ada elektrik voltaj tinggi. So ini adalah 4 bahaya elektrik yang kamu semua wajib tahu. Yang pertama adalah renjatan elektrik, electric shock. Berlaku kalau tangan kamu yang basah ataupun tak pakai sarung tangan tersentuh wayar hidup yang koyak penebat dia. Arus elektrik lalu ikut badan terus ke jantung, boleh mati serta-merta. Yang kedua adalah kebakaran elektrik. So ini jadi kalau kita pasang kabel longgar sangat ataupun tidak pintas. Bila longgar dia jadi panas sangat dan keluar percikan api. Gangguan elektromagnet, EMI. So ini bahaya pada isyarat internet. Kalau kamu selitkan kabel data rapat-rapat sekali dengan kabel elektrik tinggi, so internet boleh jadi lembab ataupun putus-putus sebab diganggu gelombang elektrik. Yang keempat adalah petanda awal bahaya. Tolong peka. Kalau kamu masuk bilik server, tiba-tiba bau macam plastik hangus, kabel rasa suam-suam bila pegang, atau nampak percikan api dekat soket, cepat-cepat laporkan. So itu tandanya nak meletup ataupun terbakar. So siapa pernah kena gigit elektrik masa petik suis semasa tangan basah? So itu adalah contoh kecil renjatan elektrik. Langkah pencegahan elektrik, 2 column tile text. Macam mana kita nak elakkan diri daripada kena renjatan semasa tengah buat kerja? So di sini saya nak terangkan 2 teknik utama. Yang pertama adalah matikan bekalan dan loto, lock out, take out. Sebelum pegang wayar, pergi kat DB, distribution board ataupun kotak suis utama, offkan suis. Tapi adakah off sahaja sudah cukup? Tak. Sebab tu kita ada sistem loto. Kita kunci lock out, suis tu pakai mangga kunci peribadi kita. Lepas tu kita gantung tag amaran, tag out, warna merah kuning, tulis jangan hidupkan, kawasan tengah dibaiki. Selagi kita tak siap kerja, kunci tu ada kat poket kita. So jadi tak ada orang yang boleh tersalah on switch semasa kita sedang pegang wire tersebut. Pengasingan kabel, kabel segregation. Asingkan laluan kabel data iaitu internet dengan kabel elektrik.
Jangan bagi mereka bercium rapat-rapat dalam trunking yang sama. Jarakkan ikut standard yang ditetapkan untuk elakkan gangguan internet dan elak kabel internet terbakar ataupun kabel elektrik meletup. So, bandingkan loto dengan situasi kamu tengah bersihkan tandas. Kamu kunci pintu tandas daripada dalam dan gantung tanda tandas rosak supaya tak ada orang tiba-tiba masuk. Okay, itu je. Peralatan PPE, kerja elektrik, tile text with icon. Sekarang kita nak bincangkan pasal PPE, Personal Protective Equipment, baju perisai keselamatan kita untuk kerja elektrik. PPE dia adalah khas. Yang pertama adalah sarung tangan berpenebat insulated glove. Ini bukan sarung tangan kain biasa ataupun sarung tangan cuci pinggan. Ini diperbuat daripada getah tebal khas yang diuji tidak boleh ditembusi elektrik. Sebelum pakai, tolong picit tengok ada bocor angin tak. Kalau bocor angin, elektrik boleh masuk. Kasut keselamatan berpenebat insulated shoes. Kasut ini tapak dia tebal, diperbuat daripada getah khas yang tak boleh mengalirkan elektrik. Jadi kalau kamu terpijak wayar hidup atas lantai, elektrik tak boleh lalu daripada kaki pergi ke bumi sebab tersekat dekat tapak kasut. Google dan helmet. Google dilindungi mata daripada percikan api, arc flash. Atau kalau tiba-tiba suis meletup. Helmet pula kena pakai jenis yang plastik bukan konduktif untuk elak kepala terhantuk besi ataupun wayar atas siling. Konsep litar bumi, elektrik ni sifat dia suka mengalir masuk ke dalam bumi. Badan kita ni konduktor, boleh alirkan elektrik. Jadi kalau kita pakai kasut getah tebal, kita putuskan laluan elektrik ni daripada sampai ke bumi. Selamat. Risiko kerja di ketinggian. Selesai kita bab elektrik. Sekarang kita naik atas pula, iaitu kerja di tempat tinggi. Pemasangan telekomunikasi banyak melibatkan pemanjatan seperti tiang telefon, atas bumbung ataupun atas scaffolding. Dua risiko utama yang selalu bawa maut. Yang pertama adalah kita terjatuh, sama ada tangga kita tergelincir, perancah scaffolding runtuh ataupun kita hilang imbangan sebab pening ataupun letih. Bahaya yang kedua adalah barang terjatuh. Kamu tengah pegang sepanak ataupun screwdriver ke atas tiang setinggi 5 meter. Tiba-tiba terlepas daripada tangan. Barang tu jatuh ke bawah, kena kepala kamu yang tengah pegang tangga kat bawah. Boleh bocor kepala. Sebab tu kita kena pasang barricade, garisan amaran kat bawah supaya orang tak lalu. Dan kita kena ikat peralatan kita guna tu lanyard. Tali pengikat khas alat. Satu spana kecil, spana besi kecil. Kalau jatuh daripada tingkat 3 bangunan, berat dia bila sampai bawah boleh jadi sekuat sebiji batu bata yang dilempar laju. So kalau kena kepala boleh tercedera. Guna safety harness betul. Kita nak kenal fungsi bahagian utama full body harness dan cara memakainya. So kalau kita buat kerja di dekat tempat yang tinggi melebihi 2 meter ataupun 6 kaki, so undang-undang OSHA wajibkan kita pakai full body harness, iaitu tali pinggang keselamatan satu badan. Macam mana harness ni selamatkan nyawa? Kalau kamu terjatuh, harness ni akan pegang peha, dada dan bahu kamu secara seimbang supaya badan tak tercedera teruk menerima sentakan. Tali penyambung dia dipanggil lanyard dan shock absorber. Shock absorber ni macam spring cushion yang akan pecah perlahan untuk kurangkan daya sentakan pada tulang belakang. Tali tu kena ikat dekat tempat yang sangat kukuh yang dipanggil anchorage point. Jangan pergi ikat dekat pipe plastik PVC ataupun besi buruk pula, sangat bahaya. So ingat, pastikan cincin besi di ring berada di betul-betul di tengah bahagian belakang dada korang antara tulang belikat. So saya nak tanya, kenapa kita tak boleh pakai harness longgar sangat dekat bahagian peha? So jawapannya adalah kalau kita jatuh, sentakan tali yang longgar tu boleh mencederakan bahagian sulit pekerja dengan teruk. Amalan selamat tangga dan perancah. So kita nak kuasai 4 peraturan emas penggunaan tangga dan scaffolding. Sudut 75 degree, sentuhan 3 titik, beban seimbang dan juga guard rails.
So sekarang kita nak tengok alat-alat kegemaran kita semua, iaitu tangga dan perancah scaffolding. Ramai orang ambil mudah sebab benda ni nampak senang, tapi ini penyumbang kes jatuh paling banyak. Yang pertama, sudut tangga 75 degree. Letakkan tangga pada sudut 75 degree, yang senang faham. Kalau tinggi tangga tu 4 meter, jarak tapak tangga dari dinding mestilah 1 meter ke belakang. Jangan tegak sangat, nanti tumbang ke belakang. Jangan landai sangat, nanti tangga gelongsor ke bawah. Yang kedua adalah sentuhan 3 titik. 3 point contact. Masa panjat, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 anggota badan. Pegang tangga, contohnya 2 tangan 1 kaki ataupun 1 tangan 2 kaki. Jangan sesekali lepaskan tangan kedua-dua belah untuk buat kerja ke atas. Yang ketiga adalah tiada beban berlebihan. Jangan panjat tangga sambil tangan kiri pegang rotor berat. Tangan kanan pegang screwdriver. Bahaya. Guna beg galas ataupun minta kawan kat bawah tarik barang guna tali. Yang keempat adalah perancah berpagar, scaffolding. Pastikan perancah dipasang pagar penghadang tepi, iaitu guardrails, dan papan penghalang kaki, toe boot, supaya kamu tak terpijak angin kosong. Saya gunakan tangan untuk tunjuk sudut. Langkah pantas kecemasan, itu kita nak memahami tindakan pantas sekiranya berlaku kemalangan elektrik ataupun jatuh daripada tempat tinggi. Ini adalah slide yang terakhir. So kita hari ini ialah pelan kecemasan. Apa yang kamu akan buat kalau kawan kamu terkena rejatan ataupun terjatuh? So jangan panik. Yang pertama, kes 1, rejatan elektrik. Peraturan nombor 1, jangan sentuh masa terus dengan tangan kosong. Kalau kamu sentuh, kamu sekali akan jadi kabel elektrik kedua dan kena rejatan sekali. Tindakan pertama adalah cari suis utama DB dan offkan terus. Tindakan kedua, kalau suis jauh sangat, cari kayu kering, plastik tebal ataupun kain tebal, bahan penebat untuk tolak pisahkan mangsa daripada wayar hidup tersebut. Yang kedua, kes kedua, kemalangan ketinggian. Kalau kawan kamu jatuh tinggi tapi tergantung dekat safety harness, kamu kena bertindak cepat. Turunkan dia. Kenapa? Sebab keadaan tergantung terlalu lama, lebih 10 minit boleh menyebabkan suspension trauma. Darah bertakung di kaki dan jantung tak dapat oksigen. Boleh mati berdiri. Turunkan dia guna sistem takal, tali ataupun tangga tambahan. Baringkan dia di tempat selamat. Untuk kedua-dua kes ni, kalau mangsa tak bernafas, mulakan bantuan pernafasan iaitu CPR. Seorang lagi kena cepat-cepat telefon talian kecemasan 999. Okey, bayangkan Ali kena rejatan elektrik dekat sebelah suis tu dan dia tengah menggigil kejang. Abu pula pergi tarik tangan Ali, terus guna tangan kosong sebab panik. Betul tak tindakan Abu? So mestilah salah kan? Salah sebab nanti dia akan terkena juga rejatan elektrik sama macam Ali. So ingat kita kena ingat talian kecemasan iaitu 999. Ini adalah talian kecemasan yang percuma dan tidak memerlukan kredit. So alhamdulillah selesai 12 set kita hari ini. Ingat pesan saya dalam industri telekomunikasi, orang yang hebat bukan orang yang pasang kabel paling laju, tapi orang yang pasang dengan kemas, betul dan selamat. Minggu depan kita insyaAllah kita tengok bengkel dan kita tengoklah siapa yang boleh pakai PPE lengkap dahulu sebelum pegang alat. So ada apa-apa soalan?